Doktor terkejut bacaan kencing manis mak aku turun. Bukan sikit-sikit. Dulu 18, sekarang stabil di bawah 9. Dia siap tanya, mak puan ubah cara makan ke? Atau ada ambil apa-apa suplemen? Mak aku senyum je. Dia jawab, saya cuma amal satu minuman herba pagi dan malam. Doktor angguk, tapi nampak macam tak percaya. Sebenarnya, mak aku dah 15 tahun ada kencing manis. Dah macam-macam dia cuba. Setiap pagi cucuk insulin. Malam asyik bangun buang air. Mata makin kabur, kaki mula rasa kebas, tangan pun kadang hilang rasa. Sebagai anak, aku hanya mampu tengok. Tapi dalam hati Tuhan je tahu. Sampailah satu hari, aku baca pasal satu herba yang orang kampung dulu rebus untuk kawal gula, tebu gajah. Aku cari info dan aku jumpa kajian dari UPM. Kajian tu sahkan bahawa tebu gajah mengandungi polifenol aktif yang bantu stabilkan glukosa, tingkatkan sensitiviti insulin dan kurangkan keradangan dalaman yang biasanya jadi punca saraf rosak, luka lambat sembuh dan buah pinggang mula lemah. Aku pun mula bagi mak aku jus. Jadi, minuman botani siap sedia. Dalam satu sachet dah ada tebu gajah dan mas cotek. Dua herba yang terbukti bantu stabilkan gula dan lindungi saraf. Seminggu pertama, mak aku tidur makin lena. Tak bangun malam macam dulu. Kaki pun dah kurang kebas. Masuk minggu kedua, bacaan gula mula turun. Yang dulu cecah 18 hingga 20, sekarang stabil bawah 10. Dan hari doktor tengok rekod tu, dia sendiri terkejut. Dia tak sangka bacaan boleh turun macam tu dalam masa singkat tanpa ubah ubat pun. Aku tahu, bukan semua orang terus nampak kesan. Tapi bagi aku, ikhtiar tu penting. Usaha, ilmu dan konsisten, itu kunci dia. Kalau korang tengah usaha untuk diri sendiri atau mak ayah korang, boleh baca dulu info jus jadi. Aku letak dekat beg kuning bawah video ni. Jangan tunggu sampai komplikasi datang. Kalau boleh ikhtiar dari sekarang, kenapa tunggu?